Kalau korang tak suka harga barang asyik naik tapi masih kena shopping, jom kita sembang pasal inflasi. Inflasi ni bila harga barang dan servis makin lama makin naik. Bayangkan, tahun lepas, sebungkus nasi lemak harga RM2, tapi sekarang dah jadi RM2.50. Itulah inflasi. Jadi, kenapa benda ni jadi? 1. Kos nak buat barang tu naik macam harga minyak atau bahan mentah. 2. Permintaan tinggi. Bila semua orang nak beli benda yang sama, harga pun naiklah. 3. Nilai duit kita lemah. Kalau nilai duit kita jatuh, kos barang import naik. Jadi semua benda pun jadi lagi mahal. Apa maksudnya untuk kita semua? Kuasa beli kita jadi kurang, gaji kita rasa macam tak cukup-cukup. Dan yang paling terasa mestilah orang yang gaji biasa-biasa dan yang kurang mampu. Bolehkah harga turun balik? Kadang-kadang boleh, tapi jarang sangat dan biasanya sekejap je. Selalunya, harga ni bila dah naik, dia akan kekal kat atas. Bila kita faham pasal inflasi, senang sikit kita nak urus duit kita. Korang rasa macam mana? Inflasi ni makin teruk ke? Atau kita boleh hadap lagi? Cuba komen kat bawah dan jangan lupa subscribe Sembang Kacak untuk tahu lagi pasal ekonomi dan isu-isu semasa.